Insiden kemalangan maut akibat pemandu mabuk sekali lagi mencetuskan persoalan besar sejauh mana seriusnya negara dalam melindungi nyawa rakyat di jalan raya. Kes terbaru di Kelang yang meragut nyawa seorang penunggang motosikal bukan sekadar statistik kemalangan tetapi satu tragedi yang mencerminkan kegagalan berulang dalam sistem pencegahan dan penguatkuasaan. Apabila pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol dan dadah masih bebas berada di jalan raya, maka isu ini tidak lagi boleh dianggap sebagai isu terpencil. Ia adalah krisis keselamatan awam. Pesujaya PAS Selangor, Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri menegaskan bahawa undang-undang sedia ada masih belum cukup menggerunkan. Kenyataan ini adalah berasas walaupun hukum telah diperketatkan dalam beberapa pindaan sebelum ini. Persoalan utama adalah pelaksanaan. Adakah benar-benar tegas, konsisten tanpa kompromi? Dalam pada masa yang sama, cadangan seperti pampasan automatik kepada keluarga mangsa, penarikan lesen seumur hidup serta pendekatan berasaskan prinsip keadilan seperti diat membuka ruang perbahasan yang lebih luas bahawa keadilan bukan sekadar menghukum tetapi memulihkan hak mangsa itu sendiri. Namun polemik menjadi lebih kompleks apabila wujud kenyataan daripada beberapa pimpinan DAP yang dilihat tidak selari dengan sentimen rakyat. Terdapat beberapa pandangan yang menolak hukuman lebih tegas terhadap pemandu mabuk. Malah ada yang cuba mengecilkan isu ini dengan alasan peratusan kes yang terendah. Maka di sini timbullah persoalan, apakah nyawa manusia boleh diukur dengan statistik? Dalam landscape dasar awam, angka mungkin penting tetapi setiap nyawa yang terkorban adalah kehilangan yang mutlak. Pendekatan yang terlalu bergantung kepada angka berisiko mengaburkan realiti yang sebenar bahawa pemanduan di bawah pengaruh alkohol adalah ancaman yang nyata, bukan teori semata-mata. Justru keutamaan dasar perlu jelas. Negara tidak boleh berkompromi dalam isu yang menyelibatkan nyawa. Ketegasan undang-undang, keberanian politik serta kesedaran masyarakat mesti bergerak seiring. Kerana akhirnya persoalan bukan sekadar siapa yang bersalah tetapi sama ada sistem kita benar-benar melindungi yang tidak bersalah. Sekian daripada saya. Teruskan mengikuti dan memahami isu-isu semasa bersama kami di Harakah Daily, benar dan inklusif. Muat turun aplikasi Harakah Daily untuk akses berita terkini.